Kali terakhir Selangor FC menewaskan Johor Darul Tazim JDT dalam saingan Liga Super adalah pada 2017 yang menyaksikan mereka menumbangkan Harimau Selatan 2-1 pada aksi di Stadium Majlis Perbandaran Selayang MPS. Ketika itu, skuad The Red Giants dibimbing P. Maniam dan malam indah itu menjadi kemenangan manis terakhir buat pasukan itu apabila menjadi titik mula kepada penderitaan mereka. 9 tahun berlalu dengan 9 jurulatih bertukar ganti, SFC masih menunggu kemenangan sulung mereka ke atas JDT dan malam ini, satu lagi aksi membabitkan dua pasukan itu akan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Di atas kertas, ini adalah pertembungan yang begitu gah kerana menampilkan dua gergasi bola sepak tempatan namun hakikatnya di atas padang, ia tidak menggambarkan status yang sebenar. Ini bukanlah satu aksi antara seteru. Sebaliknya ia lebih kepada aksi antara pemilik dengan dimiliki kerana berdasarkan rekod pertembungan, JDT mendominasi penuh setiap kali menentang SFC. Dalam bahasa Inggeris, ia boleh dikatakan JDT own it SFC dan ini tidak boleh dinafikan kerana SFC sememangnya tidak mempunyai jawapan untuk mengekang kemenangan JDT. Mana tidaknya, dalam 13 pertemuan Liga Super sejak 2018, SFC hanya mampu seri dalam 3 perlawanan. Selebihnya tewas termasuklah pernah dibelasah 1-6 pada musim 2020. Ini hanya rekod Liga Super, tidak termasuk dominasi dalam Piala FA maupun Piala Malaysia sekaligus membuktikan betapa JDT sememangnya mengatasi SFC daripada segala aspek. Dua pasukan sedang berada dalam prestasi terbaik, jadi penyokong sudah pasti mengharapkan aksi yang sengit dapat ditonjolkan dan bukanlah aksi pembulian yang disajikan. SFC perlu sedar bahawa kegagalan meraih 3 mata akan turut memberi kesan kepada usaha mereka untuk memburu penamat 2 terbaik dan situasi ini menjadikan aksi ini sangat penting untuk mereka. Apapun, mampukah pengendali interim, Christopher Gamel mencipta kejutan dan mengikut jejak langkah P. Maniam pada malam ini? Tentunya di bawah pengendali dan pemain baharu harapan itu tetap ada, apatah lagi taktikal yang belum diketahui oleh pihak lawan. Ingin berbelanja aksesoris, jersey dari Johor Darul Tazim JDT? Silahkan belanja di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.